gaduh UMNO dengan DAP lah. Kena ada undang-undang hampa yang duk claim ni. Dua-dua duduk dalam kerajaan. Kita jangan tenggelamkan isu justice for Zara. Tak tahulah. Dalam orang duk kalut justice for Zara apa semua ni. Tiba-tiba timbul pula bendera terbalik lah. Gaduh UMNO dengan DAP lah. Tiba-tiba ya. Adakah ni strategi politik ke? Ataupun pasal saja lah, tak tahu. Tapi apa pun, kita jangan tenggelamkan isu justice for Zara. Untuk keadilan untuk adik Zara Pairio. Apa pun kita memang tak sokong bendera terbalik tu. Berapa kali lah berlaku. Itu minta maaf. Kena ada undang-undang hampa yang duk claim ni. Dua-dua duduk dalam kerajaan. Awak yang tak buat perundangan, buat undang-undang tetap untuk menghukum orang-orang yang menghina bendera Malaysia. Tak apa. Yang tu tak apa. Kami Pulau Pinang, kami akan buat konvoi terbesar bawa bendera Malaysia pusing Pulau Pinang. Rupanya ada orang Pulau Pinang ni tak tahu lagi pasang bendera Malaysia. Walaupun ada dah atas tu dah jik dah. Bawah tu ada tu tempat untuk ikat. Tapi dia nak edit balik tu. Sebelum daripada tu, Ahad ni kita akan buat himpunan flash mob Justice for Zara di Nibung Tebai, Taman Nuri Emas, depan Speedmart. Ni dah gambar lah. Sebelah pejabat ahli Parlimen Nibung Tebai lah, Menteri Pendidikan. Eloklah kita buat perempuan tu. Kita tuntut keadilan untuk adik Zara. Ahad ni 5 petang. Kat turun ramai-ramai. Sebelum hari Ahad ni, Bomai kenal lu nasi tomato. Ni nasi tomato. Tu nasi daging. Nak makan macam-macam. Aneka daging kat dalam ni. Masak hitam, daging masak kari, kurma kambing, ayam pun dah. Ayam perak mamak juga, ayam masak merah, nasi tomato dan nasi daging. So, dekat Kebang Semang. Tengok ni, ada location lah. Main tekan di location tu. Main rasa resi nasi daging, nasi tomato. Sedap beritahu adik-adik, tak sedap beritahu adik. Okay.